Okay, kita bagi pukulan mana-mana satu kali ni. Alright guys, lubang nombor 11. Par 4, 329. Indeks dia indeks 11. Indeks dia indeks 14. Indeks ke-14. Okey. Sebelah kiri ada pokok sawit, sebelah kanan ada hutan tebal tadi. Ada pokok banyak. Boleh main tapi seksa lah kalau bawah pokok. So kita mencari pukulan straight lah sebenarnya. Angin kuat kan kat sini? Memang lain macam lah. Come on. Gemas punya pasal. One good shot, Dek. Mana-mana satu. Baru mari sikit. Saya rasa carry kot pokok tu. Okey, fairway. Alright guys, pemandangan dari tengah fairway. Sana tee-box guys. Sebelah sini pokok-pokok yang tebal tadi. Bola saya di sini. Okey, alhamdulillah. So, green di sana menurun ke bawah kan? Menurun ke bawah. Angin kuat. Sebelah kiri kita boleh nampak pokok-pokok sawit. Alright. Jadi agak narrow sikit slope ke sana. Bola kebanyakan turun ke sana dia slope Kita tengok distance lebih kurang 116 saya main. Tengok down slope. Tengok boleh tak saya pukul 2 on dengan baik guys. Alright guys, second shot saya. Angin kuat lah daripada kanan ke kiri saya tengok. Tengoklah berkibar-kibar baju saya guys. Memang windy hari ni cuaca. So saya tak nampak pun green macam mana, nampak flat saja. So saya main distance lebih kurang 115. Down slope dan angin kuat saya rasa. Saya ambil kanan, saya gunakan 52 degree guys. Harap-harap pukulan 52 degree yang pertama ni sempurna. Kembali, jangan bangun. Relax and easy. One good shot baby. One good shot. Come on. Angin tolak. Tepi green. Nampak dia tolak. Ni sebab adalah bunker di hadapan green. Saya menghampiri green. Bola saya sebelah kiri green, ada bunker tu. Memang angin tolak tadi daripada center tolak ke kiri. So green sedap, nampak green adalah Seranggun. Besar green ni guys. Saya belanja you all. Besar green ni. Puas hatilah. Green seluas mungkin 4 saiz gelanggang badminton atau lebih lagi lah saya ingat. So bola saya di atas sana. Saya nak chip tengok apa jadi dengan pukulan chip saya. Alright, dapat tak apa di lubang ini. Alright guys, saya chip daripada atas bukit ni. Membukit sedikit. Okey. Kita tengok boleh tak saya landing baik-baik. Saya rasa bola slope kuat ke sana sebab sini atas bukit ni. Sana bawah bukit. So saya jatuh lepas collar. Tengah-tengah tu saya harap okey lah. Kasih lebih sikit break late. Yes, come balik. One good chip. One good chip baby. Yeah, bola dia soft lah landing. Alright, pas saja guys. Boleh dengan izin dengan menggunakan wedges. Alright. Manis-manis jengke datang